Kalau dia tak pergi pula, dia paling sekali pula, tu tak ada dia molek. Tak ada semua, tak ada. Tak boleh pakai semua tu. Tak boleh pakai semua tu. Lepas tu duduk nak baca orang, kalau dia begini-gini kaki dia, maka kemaluan dia gini-gini, sampai ke peringkat tu tak boleh karut semua tu. Tak boleh baca, tak tutup pasak tentang orang, tentang penyakit kau, tentang gapo kau, tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ni lah, hak rambut lu, hak rambut keriting, jauh belakang, baik belakang kau. Hak rambut lu tak betul belakang, dah tidak letak situ. Tak boleh dengan orang panggil tahayul, khurafat, cahaya yang bukan-bukan tu, tak boleh. Kita kena uji dulu, tengok dulu manusia bagaimana hudos sekali rupanya. Ada kalanya perangai dia tu sangat baik, sangat mulia. Manusia ada kalanya rupanya sangat menarik, tetapi sangat jahat orangnya. Itu tidak ditentukan oleh rupa zahir, tidak. Bangsa kau, bangsa ni jahat, tak boleh. Kalau dia jahat, ada sebab-sebabnya. Kita boleh buat kajian dan boleh ubah benda tu. Bukan tak boleh ubah kalau bangsa tu jahat sama. Tak, tidak gitu. Hak tu maksud di sini. Bukan nak khusus dengan burung saja, dengan benda-benda lagu tu. Lepas tu kalau pergi hak lain lagi, hak tenung nasib ke apa, dia pakai burung serindik. Dia pakai dalam sarang dia. Tak adalah cara dia tu. Itu pun termasuk juga. Jadi hak mana dia kata molek. Tak boleh lagu tu. Semua tu. Macam-macam lagi pakai bintang, ilmu bintang 12. Zaman dulu banyak juga orang kita pun gomoh juga. Orang ni beranak bulan sekian, antara sekian sampai sekian hari bulan, bintang goni. Orang ni bintang goni, orang ni bintang segi, orang ni bintang apa ni, macam-macam lah. Pisces, orang ni bintang Taurus, macam-macam. Itu karut semua tu, daripada falsafah Yunan yang karut. Dan orang lagu ni perangai dia gini-gini, bulan ni minat dia gini-gini, karut semua. Nana hari ada, hari ni orang lagu ni gapo-gapo, menyebabkan dia percaya kepada benda tu tak ada hijau, padahal tak ada apa-apa. Hak ni hak maksud Nabi SAW. Dia nak hapuskan semua tu, tak ada semua. Itu maksud la tiyarata. Wa khairuha al-fa'l. Sebaik-baiknya kalau hak kita nak ambil sempena baik, alah kebaik, jangan ambil sempena buruk. Gapo dia? Ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Al-kalimatus salihah, al-kalimatut thayyibah. Hak ni ucapan yang baik ni, hak ni Nabi pakai. Tapi Nabi pakai pun sebenarnya dia ada maksud lain. Bukan itu yang menentukan segala-galanya, dah. Misalnya Imam Nawawi pun sebut di sini. Dia sebut kalau orang tu sakit, orang sakit, kita pergi dekat orang sakit, tiba-tiba salim mari, nama orang salim. Salim. Kita mengharapkan dia sejahtera. Salim maknanya sejahtera, baik, sehat. Orang sakit tu sehat. Yang ni kita sebut doa tu, keberkatan dia tu mudah-mudahan kena juga kepada orang sakit. Maksud Nabi SAW-nya ialah nak suruh kita bubuh nama ni, nama-nama yang baik, jangan nama-nama yang tidak baik. Biar ada dalam kepala ni benda-benda hak molek, hak positif, jangan negatif dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak benda tak molek tu dia akan menghalang kerja kita saja dan menimbulkan keraguan, kebimbangan, syak wasangka yang bukan-bukan, tak ada faedah, merungsingkan saja. Serupa dengan mimpi-mimpi karut tu, kalau kita nak ikut hak tu tak ada hijau, padahal benda tu tak ada apa, berlalu begitu saja. Hak naknya kepada dia iaitu yang baik-baik. Kita sangka baik kepada Allah SWT. Kita mengharapkan, menaruh harapan daripada Allah SWT. Seperti mana kita bubuh nama orang Salim misalnya, mudah-mudahan dia salim, selamat, sejahtera. Jadi hak sebut-sebut tu hak baik-baik saja. Sebab ada faedah kita menaruh sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai doa juga nama tu. Misalnya satu orang tu duduk cari gapo-gapo,
duk cari barang. Ada seorang nama Wajid. Wajid mari dah. Dia kata, enggak, orang kita tak ada nama Wajid kan. Wajidun tu makna dapat, yang mendapat. Dia ambil sempena daripada nama tu untuk ia sesuai dengan keadaan. Mudah-mudahan dapatlah benda yang dicari tu. Nabi SAW bila Buraidah mari dengan kumpulan dia, mari dengan bala tentera dia, kumpulan dia, pasukan dia, mari. Mula-mula, siapa kamu? Buraidah, dia kata. Buraidah, barada, sejuklah, mudah-mudahan keadaan kita tidak jadi panas. Kamu daripada kabilah mana? Aslam, kata dia. Selamatlah kita, Nabi kata. Dia ambil sempena baik lagu tu. Maksudnya nama yang diletak tu biarlah baik, biarlah disebut menjadi membawa keberkatan, membawa harapan, bukan membawa permusuhan, bukan membawa perbalahan, bukan membawa kekacauan. Tidak. Sebab tu orang pun tak sih, benda-benda lagu tak ada dia bubuh nama anak dia 1000. Ada? Bengong kau? Gila kau? Tak ada. Tak sih belaka. Kau adanya nama-nama yang baik-baik. Kalau kata bulat, bulat, sebulat suara. Bulat makna sepakat. Orang kita dulu. Kalau nama lagu tu dia ada makna baik tu, dengan maksud baik. Kalau hak tak baik, nama tak baik, tu cara teruk benar lah, tu jahil benar. Misalnya bubuh nama Perai. Masa dia marah Perai, dia kira nak balas saja. Nabi tak kenal hak lagu tu. Hak dia nak paling, kalau ada pun hak tu lah, ucapan yang baik, dia meninggalkan kesan yang baik dalam kehidupan kita. Nama-nama yang baik. Sebab kita duduk mengharapkan pertolongan. Imdadullah, mari dah. Misalnya kita kata Imdadullah, pertolongan Allah, nama orang. Misalnya kita kata, jadi ada kebaikannya. Jangan dibubuh hak tidak baik. Jangan dibubuh hak tidak baik. Maksud dia nak pergi situ. Maksud dia nak pergi situ. Bukan bermakna orang ni kalau dia nama molek, mana mesti dia molek dalam kehidupan dia. Berapa ramai orang nama Salim, sakit pun. Hak tu ditentukan oleh Allah, takdir dia tu, nasib dia tu. Dalam hidup ni masa dia ada lah nama Salim, nama gapo pun ada lah. Muka kata orang hak sihat, kau masa tak sihat, masa rugi, masa untung, ada lah hak tu. Tetapi hak nak ni, makna kita ni baik sangka dengan Allah. Apabila sebutan yang baik tu selalu kita guna, terutamanya sebagai nama orang, dan itu juga merupakan doa. Mudah-mudahan keberkatan doa tu berkaitan juga dengan benda yang kita alami tu. Hak tu maksud dia di sini. Dia tak sibuk hak tak molek tu. La adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu al-kalimatu salihah. Hak tu aku suka. Suka pun bukan bermakna ia menentukan segala-galanya. Bukan bermakna kalau orang tu Muhammad terpuji, terpuji semua. Ada. Tak boleh kita percaya lagu tu. Sebab orang ni, kalau kata orang dia ada baik, ada buruk. Ada ketika betul, ketika menyeleweng, ketika tersalah. Ada lah lagu tu. Cuma kalau nak ada setara tu je lah. Kalau nak ada hak tu Nabi suka. Alah ketak molek tu dia tak suka. Sebut benda-benda tak molek, benda-benda jadi sangka buruk, jadi tidak tenang. Tak boleh, tak kena tu. Ada tai lalat sini, bawa malam, buat dia lah jadi malam gitu. Tak boleh letak gitu. Itu ada kaitan dengan proses kejadian dalam perut ibu dia lagi, berkait dengan keturunan. Masalah tai lalat kau, warna kulit kau, apa kau, jangan ada kepercayaan yang karut. Ni tak boleh setubuh dengan bini masa ni, muka bulan gelap, jadi anak jadi gelap. Nanti bulan cerah, bulan purnama tu baru anak jadi putih. Kalau lagu tu ke tak, orang negeri tu putih lah. Orang Cina hak putih tu makan kicap yang banyak, 10 botol sehari dah. Tak akan jadi hitam. Dia keturunan dia lagu tu. Makan beras putih pun tidak akan jadi putih, tak ada kena-mengena tu. Hak ni hak dia tak sihnya sebenarnya. Percayaan yang bukan-bukan.
Karuk-karuk